Lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa kini berwajah baru menjadi antara projek ikonik kebanggaan rakyat Kelantan. Dilengkapi pelbagai kemudahan moden, perkhidmatan yang ditawarkan juga semakin efisien dan jauh lebih selesa. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaid. Secara keseluruhan, kerja-kerja naik taraf mendalam belanja lebih 440 juta ringgit yang dilaksanakan menerusi 2 fasa pembangunan. Kerja-kerja pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa, Kota Baru telah siap dan mula beroperasi sepenuhnya sejak Isnin lepas. Dengan pertambahan kapasiti dan kemudahan yang lebih sistematik, lapangan terbang ini kini bersedia menampung peningkatan jumlah penumpang termasuk ketika musim perayaan dan waktu puncak. Pembesaran terminal baharu meningkatkan lagi kapasiti lapangan terbang ini daripada 1.5 juta kepada 4 juta penumpang setahun. Selain lebih luas, kemudahan turut ditambah baik termasuk pengasingan aras pelepasan dan ketibaan bagi melancarkan aliran penumpang. Selain itu, turut diperkenal lorong khas untuk bas, teksi serta perkhidmatan e-hailing bagi memudahkan pergerakan keluar masuk kenderaan. Yang lama pernah saya datang, so compare yang baru sekarang ni memang terbaik lah. Lagi besar, lagi luas, canggih, bersih, terbaik. Kota Baru ni one of the best lah so far lah. Overall, masa mula-mula saya datang, it exceeded my expectation. Yes. Serba baru, serba lengkap, cantik. Selesa lah. Bot ada di tempat-tempat yang diperlukan, tak sesat lah. Senang untuk cari. Pencahayaan lighting bot dia pun okey. Very easy to navigate around this airport. Airport Kota Baru ni kalau kita tengok memang cukup besar lah. Kalau kita tengok level international lah, dia punya taraf international dengan kemudahan yang banyak sekali. Mungkin boleh tambah penerbangan antarabangsa lah untuk keluar negara, sebab kita pun dari segi fasilitas tengok dia dah ke arah memang untuk support penerbangan luar negara. Seminggu sebelum dan selepas 1 Syawal merupakan tempoh paling sibuk bagi lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Beberapa syarikat penerbangan turut menambah kekerapan penerbangan bagi menampung peningkatan jumlah penumpang yang pulang berhari raya. Pada kebiasaan, sekitar 42 penerbangan sehari direkodkan, namun jumlah itu meningkat kepada 62 penerbangan sehari. Manakala jumlah penumpang pula bertambah dari 4,000 kepada 7,000 orang sehari. InsyaAllah tak sesak. Sebab kalau kita tengok terminal kita sekarang ni dah besar, dah luas. Ruang pemarkiran yang sangat besar, 1,300 ruang pemarkiran kenderaan berbanding dengan 300.5 sebelum ni. Kita punya check-in counter, sebelum ni kita ada 15 dan kita sekarang ni dah ada 26. So tak ada masalah dah untuk semua airlines beroperasi mengikut kepada keperluan airlines masing-masing. Transformasi lapangan terbang Sultan Ismail Petra ini dijangka memberikan pengalaman perjalanan yang istimewa kepada para pengembara. Pada masa sama, ia turut merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negeri Kelantan. Fikri Zaid, RTM.